Assalamualaikum gang, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Untuk hari ini aku nak share dengan korang kenaan dengan sebuah motosikal yang aku ride ke JB. Kalau korang tengok dalam video aku yang sebelum-sebelum ni, iaitu KTM 790 Adventure untuk tahun 2025. Warna dia memang cantik mat, warna putih. Lepas tu yang ini ada warna hitam. Tapi warna putih ni warna dia pop up habis mat. Walaupun sedang kotor, please stay, tekan dulu button like dan juga button share untuk kawan-kawan korang yang nak mencari motor SK Adventure. Dan juga yang mana yang first time singgah kat channel ni, aku mohon jasa baik korang untuk subscribe, tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng untuk update video-video aku yang baru lah. Sebelum kita mulakan, yang muslim, aku mohon jasa baik korang, kita selawat dulu ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita mulakan. First kali untuk video ni aku nak share dulu dia punya spek. Sebab dalam video-video sebelum ni aku tak ada share pun dia punya spek ke apa benda ke semua kan. So dalam video kali ni aku nak share lah dia punya spek. Okay, first kali motosikal KTM 790 Adventure ni dia datangkan dengan enjin 2 silinder 4 stroke parallel twin double overhead cam lah, dengan enjin bersasaran 799cc yang mampu menghasilkan sehingga 95 horsepower pada RPM 5000 dan juga 88 Nm of torque pada RPM 6600. Daripada segi fuel consumption, aku akan ceritakan pengalaman aku, tapi on paper motosikal ni dikatakan consume 4.19 liter petrol setiap 100 km. Tapi itu berbalik kepada cara penggunaan ni lah, cara korang bawa motosikal tu. Didatangkan dengan 6 kelajuan yang mana kita boleh aktifkan dengan dia punya tech pack dia, quick shifter, up and down, dan juga didatangkan dengan traction control dan juga ABS, ABS depan dan belakang. Untuk dia punya sistem brake, memandangkan aku dah cerita pasal dia punya ABS depan dan belakang, motosikal ni juga didatangkan dengan double disc di hadapan dengan 4 port piston caliper brand daripada KTM sendiri lah. 2 port piston caliper untuk belakang, juga ada ABS. Dan disc ni bukan disc yang bodoh-bodoh lah, dia pakai brand Gaffer kat depan ni. Yang tahu tu dia tahu brand ni. Suspension motosikal ni didatangkan dengan WP lah. KTM Motor Adventure of course didatangkan dengan WP Apex, siap dengan damper juga dari WP lah. Cuma kalau kata nak lagi ngam, kita kena pakai WP kita panggil Explorer ataupun Pro. Baru dia punya kestabilan dia tu lagi mantap lah. But then dengan standard punya damper ni pun, kelajuan yang kita boleh capai dah boleh pergi sehingga 200 km tanpa ada rasa goyang-goyang. Lepas tu beyond tu barulah kita terasa goyang atas 2 faktor, iaitu penggunaan tayar ni, tayar Scorpion Pirelli ni, dan juga damper dia lah, yang sebab damper dia damper standard. Kalau kita pakai damper yang Pro tu aku rasa ok. Dan motosikal ni juga didatangkan dengan top box punya rack dah ready, cuma perlu install saja. Untuk side pannier ni kalau korang nak pakai, korang kena install secara berasingan. Untuk suspension belakang, dia didatangkan dengan WP Apex shock absorber preload adjustable. Kita boleh adjust secara manual lah. Kat sini kita boleh nampak dia punya macam mana nak adjust dia. Tapi walau bagaimanapun, motosikal ni disebabkan dia adalah sebuah motosikal adventure, dia sebenarnya agak panjang daripada segi wheelbase dia. Walau bagaimanapun tak ada menghalang kita mencelah dalam keadaan jam lah. Cuma bila ada masa-masa tu, in fact bukan aku saja, kawan aku yang pakai motor naked pun sangkut juga lah. So bukannya macam kita tak boleh lepas sebab pakai motor adventure ke apa benda, tapi memang keadaan tu memang kita pun tak lepas, sama-sama tak lepas lah. Dan tangki dia agak besar lah. Kapasiti tangki dia 20 liter minyak. Yang ni pun kejap lagi aku akan cerita juga tangki minyak dia. Total berat motosikal ni 189 kg. Dan yang menariknya, dia punya tangki ni, walaupun kita isi minyak dekat sini, tapi tangki minyak dia sebenarnya kat bahagian bawah ni tau. Daripada segi center of gravity dia, motosikal ni amat-amatlah stabil. Tak kisah kalau kau laju ataupun kita dalam keadaan slow. Bila slow pun, nak mencilok dalam jam pun memang senang nak kawal.
Aku tak adalah kata motosikal ni 100% agile untuk kita menciluk, sebab in the end ini adalah motosikal adventure. Cara kita nak menciluk, nak kona, nak masuk kereta, antara kereta tu pun berbeza. Cara kita punya body movement tu lah tak sama macam motor naked biasa. Tetapi still in the end motosikal ni masih stabil. Ada masa-masanya aku hampir terjatuh, tetapi disebabkan center of gravity dia dekat bawah, dia punya weight ni dia dah move ke bawah ni, so at least memang agak aku selamat lah. And daripada segi seat ni memang baik tu, tak ada hal, tak ada rasa masalah sakit buntut ke apa ke. Seat dia memang selesa, ngam teruk seat dia ni, seat dia memang best. Dan dia pula disupport oleh auto cruise dan motosikal ni dia ada 4 mode: street, off-road, lepas tu explorer dan juga rain. Tapi untuk kita yang biasa-biasa ni, kita cuma pakai untuk street je lah kalau aku nak pakai untuk touring, unless kalau korang nak main off-road. Ok, tu antara sedikit sebanyak lah berkenaan dengan spek motosikal ni. Throttle by wire, daripada segi respon memang baik. Antara 0 hingga 100 tu tak tahulah berapa saat, tapi memang boleh pergi. Aku boleh follow rapat motor KTM Duke 990, tak ada masalah, boleh follow, boleh ride sekali. Dan apparently aku tak perlu nak tunduk macam dia orang lah. Kita balik pada tangki minyak ni berdasarkan aku punya experience aku untuk 2 hari 3 hari. Actually aku pagi tu tangki penuh, aku ride ke PJ, daripada PJ ke Seri Kembangan, patah balik, masuk ke Sungai Besi, dan kita orang terus ke highway Johor Bahru. Daripada Johor Bahru tu kita orang ke, kalau korang tahu Durian Bikers, Kawasaki JB dekat sana, Taman Monstein, kita orang lepak kat sana. Dari sana kita ke hotel kat JB. Dan malam tu DG ada ambil motosikal ni pusing-pusing JB dia dengan kawan aku seorang tu. Dan pada keesokan harinya kita pergi event dekat area Taman Pandan, Jalan Pandan, somewhere dekat Johor Bahru juga, untuk pembukaan siap motor. Dan daripada sana kita orang terus shoot balik ke KL, tapi ke Melaka, dekat Melaka, dan terus balik ke KL. Total perjalanan tu aku rasa lebih kurang dalam 800 hingga 900 km lebih lah, aku tak kira lah. Tapi overall on average antara 800 hingga 900 km. Fuel consumption dia, aku cuma isi minyak sehingga dalam anggaran aku dalam RM80 minyak sahaja. Itu modal lah. Dan overall riding experience dia memang menarik, memang mudah. Untuk aku yang kurang pengalaman, yang tak berapa pandai sangat pun, mudah untuk mengendalikan jentera ni. Apatah lagi kalau korang yang betul-betul experience, memang sesuai sangat untuk long distance dan juga kegunaan light off-road. Tapi kalau kata korang betul-betul expert macam Acoy, Pangkolo ke apa benda, motosikal ni pun korang boleh main off-road juga. So itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan motosikal ni. Dan overall memang baik. Kalau korang nak tanya aku, top speed dia atas pada 200 km per jam. Aku cuma bawa motor ni paling laju pun 200 km sejam. Akan tetapi pada masa tu ada mula rasa macam geli-geli sikit lah, goyang-goyang sikit. Bukan daripada badan, tapi mainly daripada kegunaan tayar lah. Sebab tayar yang dipakai ni, tayar Pirelli Scorpion ni, dia macam ni lah, tayar macam ni. Korang boleh tengok sini tayar yang macam ni. Dia tayar macam ni, depan dia saiz 21, belakang dia saiz 18. Memang akan rasa goyang-goyang dekat depan tu lah. So kalau kata nak untuk better riding experience, mungkin korang boleh consider untuk tayar 17 dan juga tayar slick untuk tayar jalan raya. Dan benda yang kedua yang korang boleh consider adalah menukar damper ni, menggunakan damper untuk pro punya lah. Macam ni pun baik juga, WP juga, tapi dia yang standard punya. So korang tukar ni kepada yang pro, memang daripada segi pengenalan dia tu memang lebih baik lah. Dan lain-lain tu memang aku tak ada komplain langsung. Daripada segi pick up, nak kejar motor Duke, motor street, memang tak ada masalah. Lepas tu bila penat untuk long distance, kita on ride straight lebih daripada 100 km, tak ada masalah. Bila penat, kita kasih on saja dia punya cruise control, terus settle. Lepas tu ni kunci dia pun baik juga. Kunci dia macam ni, ada bekas, korang boleh letak ni macam ni, korang boleh ikat terus. Cuma dia untuk motor ni dia ada optional untuk tap pack. So ini Quick Shifter Plus, purchase with purchase, ada MSR, motor sleep regulation, track pack, beberapa advance punya function. Kita boleh purchase with purchase, penambahan RM3000 lah. Aku lupa nak cakap dengan korang harga dia berapa.
So motosikal ni didatangkan pada harga RM59,800, harga cash tapi tak termasuk harga on the road. Kalau masuk harga on the road mungkin boleh mencecah termasuk dengan JPJ, Puspakom, semua bagai. Bolehlah harga dia dalam RM63,800 macam tu lah untuk pembayaran dia. Dan kalau kata nak beli loan pun harga dia pun sekitar-sekitar tu sebab dia dah kira all in. And antara bayaran bulanan dia sebenarnya korang boleh beli zero down payment, tetapi aku galakkan juga untuk korang letaklah down payment sedikit, maybe 10% paling kurang. Lepas tu antara bayaran dia korang boleh consider antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan, bergantung pada jarak korang beli motor berapa lama lah, sebab dia boleh pergi sehingga 7 tahun melalui Aeon Credit. Kalau cash tu cash terus lah. Dari segi cost of ownership, kos biasa untuk motosikal macam ni, wear and tear, tayar, rantai, brake pad. Tapi brake pad sebab dia double disc, mungkin lambat sikit untuk kita tukar, dalam RM40,000, RM50,000 baru kita akan tukar. Untuk servis dia dalam RM10,000 km, anggaran dia dalam antara RM500. Dan juga untuk kalau major servis ni termasuklah ke semua sekali, tukar minyak hitam, VC, semua bagai kan. So bolehlah korang spare dalam RM2,000. Tapi itu kalau kata buat sekaligus lah. Sebenarnya biasanya kalau korang dah biasa permainan ni, even macam NKS sendiri pun dia boleh advise yang mana yang penting, yang mana buat dulu, yang mana buat kemudian, along the way itulah. So tu kena pandai-pandai lah macam mana korang nak menguruskan keuangan korang sendiri. So tu sajalah geng, KTM Adventure 790. Jangan lupa like, share and subscribe. Aku nak ucapkan terima kasih kepada NKS ataupun KTM. Aku nak ucapkan terima kasih kepada KTM Premium Kuala Lumpur dan juga KTM Malaysia kerana meminjamkan aku motosikal ni untuk aku review dan juga aku ride sehingga ke Johor Bahru lah. So kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.